Kau sedar ke tidak kenapa pembangkang dalam negara kita hanya tahu membangkang tapi tak tahu solusi dia? Contohlah hari ni dia duk bangkang pasal kenaikan harga minyak. Sedangkan kerajaan dah sediakan subsidi secara bersasar. Kononnya si Hamzah ni nak kata akan berlaku kesan rantaian. Yang angkut barang makanan, barang keperluan harian pakai lori besar-besar tu dapat fleet card. Subsidi RM2.15. Kau perasan ke tidak? Dalam keadaan dia duk takutkan rakyat, mereka ni tak bagi pun solution. Dan tak ada pun usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan negeri SG4 ni. Contohlah, kerajaan bagi RM300 untuk diesel. Ada tak dia tambahkan bantuan itu? Tak ada. Dan sebenarnya aku dah dapat jawapan kenapa pembangkang hari ni berperangai macam ni. Menjadi pembangkang mudah. Dalam parlimen bawa usul desak kerajaan gubal peraturan, gubal ramuan dilaksanakan. Sebab pembangkang tak perlu fikir benda-benda kaedah sistem. Itulah jawapannya. Jawapan tu dah diberitahu oleh Tuan Ibrahim Tuan Man. Memang jenis tak fikir benda-benda. Tapi masalah ketua pembangkang si Hamzah Zainuddin ni bukan setakat waktu dia jadi pembangkang dia tak fikir. Waktu jadi kerajaan pun dia tak fikir. Contoh kenyataan yang pernah dia keluarkan dulu. Dia kata kenaikan harga barang ni daripada zaman Nabi lagi. Tapi lebih kurang je lah perangai diorang ni. Haji Hadi kata kenaikan harga barang inflasi dunia. Razman kata selagi mana kita hidup, kita takkan boleh lari daripada masalah kenaikan harga barang. Dan ada juga daripada mereka, Zawawi tak silap aku, dia kata kenaikan harga barang ni bukan masalah besar. Nampak gayanya puak-puak ni waktu jadi pembangkang tak kerti nak fikir, waktu jadi kerajaan pun mereka tak kerti nak fikir. Dengan pemimpin kerajaan hari ini, contohnya Bang Mat, di dalam satu pertemuan yang singkat bersama dengan Menteri Besar Kelantan, Bang Mat bagi komitmen akan terus membantu negeri-negeri bawah pimpinan pembangkang. Mana Bang Mat kata, kami akan willing untuk bantu, tapi kalian kenalah bagi. Dan pada akulah, kita sebagai rakyat ni kita kena fikir betul-betul nak angkat pemimpin dan sebagainya. Di mana hari ni mereka boleh hasut rakyat nak turunkan Anwar. Tapi persoalan kat sini, sekiranya Anwar turun, apakah mereka boleh ganti? Makan tak perlu fikir benda-benda. Apakah mereka ada kemampuan? Tak perlu fikir benda-benda. Dan apakah mereka dah ada plan? Pemakan tak perlu fikir benda-benda kaedah sistem untuk hadapi krisis macam ni. Mereka hanya tahu nak provoke pihak kerajaan, nak hasut rakyat dan takutkan rakyat. Nak harap puak-puak ni, harga ayam naik pun dia tak boleh nak kawal. Jadi macam mana mereka nak hadapi krisis yang besar macam ni? Assalamualaikum. Ciao.